Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Hadis Imam Nawawi, hadis 40 Imam Nawawi. Hari ini hadis hadis ke-6 bertajuk berhati-hati terhadap perkara syubhah. Dengar Ustaz baca. An Abi Abdillah Nu'man ibni Bashirin radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal halalu bainun, sesungguhnya perkara halal itu jelas, wa innal haramu bainun, dan perkara haram itu juga jelas, wa bainahuma mutasyabihat, dan di antara kedua-dua itu, di antara halal dengan haram, tengah-tengah tu adalah syubhat, waswas. Syubhat la ya'lamuhunna katsirum minan nas famanittaqa syubhat istabra'a li dinihi wa irdihi wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram karra'i yar'a haulal hima yushiku an yarta'a fihi ala wa inna likulli malikin hima ala wa inna himallahi ta'ala maharimuhu ala wa inna fil jasadi mudghah iza salahat salahal jasada kulluhu wa iza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahyal qalbu. Rawahu Bukhari wa Muslim. Riwayat Bukhari, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Terjemahan hadis ni maksud dia daripada Sayyidina Abu Abdullah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya perkara yang halal itu jelas, halal itu jelas, dan perkara yang haram itu juga jelas, dan di antara kedua-duanya terdapat perkara yang syubhah, tidak jelas hukumnya. Macam ini halal ke haram? Itu kita panggil syubhah, yang kebanyakan orang tidak mengetahuinya. Sesiapa yang berhati-hati terhadap perkara yang syubhah, maka dia telah memelihara agamanya dan maruahnya. Namun sesiapa yang terjebak dengan perkara yang syubhah, maka dia terjerumus ke dalam perkara yang haram. Seperti pengembala yang membawa binatang gembalaannya berhampiran dengan kawasan larangan. Lambat laun dikhawatiri dia akan memasukinya. Okey, ini ketahuilah sesungguhnya kawasan larangan Allah ialah perkara yang diharamkannya. Ketahuilah sesungguhnya di dalam jasad manusia ada seketul daging. Apabila ia baik, maka seluruh jasad akan baik, dan apabila ia rosak, maka seluruh jasad akan rosak. Ketahuilah bahawa ia adalah hati. Daging tu apa? Hati. Kalau hati baik, seluruh jasadnya adalah baik. Kalau hati buruk, sesungguhnya seluruh jasadnya adalah buruk. Hadis ini menyatakan tentang perkara halal dan haram itu jelas, dan antara kedua-dua perkara itu ada yang samar-samar, iaitu kita tak tahu, kita syubhah, kita was-was, ini halal ke ini haram. Faham? Faham setakat tu? Okey, contoh perkara yang halal. Makanan yang halal lagi baik daripada tumbuh-tumbuhan, buah-buahan dan binatang ternakan yang cara sembelihnya adalah mengikut syariat Islam. Manakala contoh perkara yang haram ialah memakan bangkai. Boleh ke tak makan bangkai? Tak boleh. Bangkai adalah najis. Daging babi boleh makan ke tak? Itu adalah contoh yang paling mudah. Daging babi, kita tahu, semua orang tahu daging babi adalah haram bagi umat Islam. Dan minum arak. Arak halal ataupun haram? Haram. Jelas kan? Halal dan haram tu jelas. Faham? Okey, makanan ini halal, makanan ini haram.
Tapi ada satu lagi istilah syubhah, iaitu tengah-tengah. Kita tak tahu sama ada makanan itu baik ataupun tidak. Kita tak tahu sama ada makanan itu halal ataupun tidak. Contohnya, Ustaz bagi situasi. Kamu pergi kedai supermarket ataupun kedai apa? Kedai tepi-tepi jalan. Kamu tengok, wah, coklat kamu panggil. Gula-gula. Kamu tengok, wah, ada marshmallow, contoh. Ada marshmallow. Tengok, alamak, ada tanda halal. Tapi tanda halal ni bukan macam halal yang familiar. Macam kita tak kenal tanda halal, macam tanda halal yang dicop. Kamu rasa itu halal ke haram? Dekat situ kamu macam was-was. Yang ni boleh makan ke tak? Dekat itulah yang dipanggil syubhah. Faham setakat ni? Syubhah ni maksudnya kita tak tahu. Kita dekat tengah-tengah. Makanan ni halal ke haram? So, hadis ni menyatakan kalau perkara yang syubhah, elok kita tinggal. Dan kalau kita, istilahnya kalau kita makanlah perkara yang syubhah, kita ni kira terjerumus dalam perkara yang haram. Okey. Jangan ingat halal haram ni, halal ni adalah makanan tumbuh-tumbuhan ataupun ayam disembelih ikut cara betul, tidak. Halal ni juga nak tengok kesucian makanan tu. Faham tak? Maksud makanan itu bersih ke tidak? Itu pun dikira halal, perkara yang baik untuk dimakan. Jelas? Halal itu jelas, haram juga jelas. Dan tengah-tengah yang membuatkan kamu was-was, boleh makan ke tidak ni? Ataupun ada daging babi tak ni? Atau marshmallow ni ada pakai DNA babi tak? Ustaz bagi contoh. So, seeloknya kamu tinggal. Paling jelas, kalau makanan tu tak ada tanda halal, kira kita bersyukur dekat Malaysia ni ada pensijilan halal ataupun ada cop halal tu. Okey, contoh makanan kamu pergi beli, tak ada cop halal. Kamu rasa makanan tu boleh dimakan ataupun tidak? Tak boleh, jelas-jelas tak boleh. Kalau ada cop halal, tapi cop halal ni macam pelik. Kamu tengok macam, kenapa cop halal ni macam pelik? So dekat situ dah memberi keraguan. Kamu ragu-ragu, boleh makan ke tidak? Itu dah dikira syubhah. Jadi seeloknya tinggal. Kalau kamu ambil juga, maksudnya kamu terjerumus dalam perkara syubhah. Dan perkara syubhah ni membawa kepada haram. Dia lebih kepada haram. Jadi paling senang ingat, makanlah makanan yang halal sahaja. Kalau syubhah, tinggal. Okey, seterusnya menceritakan tentang hati yang baik ialah hati yang sentiasa ingat dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita juga diperintahkan untuk meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu Wa Taala dan sedaya upaya untuk menjauhi perkara syubhah agar tidak terjerumus kepada yang diharamkan. Faham setakat itu? Murid-murid? Faham? Halal boleh dimakan ke tidak? Boleh. Haram semestinya tidak boleh. Kalau syubhah, seeloknya tinggal. Dia lebih kepada haram, jadi tinggal. Makan makanan yang jelas-jelas adalah suci, halal. Okey, pengajaran daripada hadis ini, pertama, kita mengambil berat tentang perkara yang berkaitan halal, haram dan syubhah. Sebab apa? Sebab semua bentuk makanan yang kita makan ni akan jadi darah daging kita. Faham? Maksud jadi darah daging kita, kita makan bukan setakat perkara yang halal sahaja. Kamu contoh, perkara itu halal. Contoh, coklat itu halal, kek itu halal, biskut itu halal. Tapi biskut kawan kamu nak, kamu curi, senyap-senyap makan. Tu dah dijadi halal ke haram? Okey, ingat ni, perkara yang kamu buat, ambil walaupun asal usul dia halal, tapi kamu curi, kamu makan. Semua tu, semua makan, minum kamu akan jadi darah daging kamu. Iaitu, hadis ni ada kata tadi, satu gumpalan daging, hati.
hati. Kalau elok hati tu, maka seluruh badan elok. Kalau buruk hati tu, maka seluruh badan tak elok. Okey, jadi setakat itu sahaja. Wallahu a'lam.